masak. Ayam masak kecap je. Terus dia pedas, so hal ya. Yang ni kita akan tumbuk. Kita akan hiris. Yang ni kita akan tumbuk. Ada bawang merah, cili dengan halia pun kita tumbuk juga. Melami. So, manakala suami saya ada, dia nak tolong saya masak. Dia tak lumat sangat. Ayam secukup rasa, garam. Kita pakai ni. Mana? Kita dapat kat mana? Belilah, beli. Aja. Kita bahan yang kita tumbuk tadi, yang suami saya tumbuk. So, masukkan ni juga. Air cili, kecap caramel, kecap masin, manis. Peneman saya di dapur. Ni pun Ubu-ubu ikan lele, cepat masak lele. masukkan ayam, goreng. Dah siap dah. Ayam masak kicap, lepas tu kita ada sambal udang, lepas tu kita ada telur dadah, lepas tu kita ada ayam goreng. Sedap. Sediakan bahan. Oh, nak nama juga dia. Very good, delicious. Okay, jom ni.